Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari Selasa 25 hari bulan dah. Ni keadaan semasa di Kalbok 10. Ni keadaan semasa di Kalbok 10. Keadaan masa dalam pukul 9.10 minit. Air tu dapat. Ni ada ni derah tu. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari Selasa 25 hari bulan. Masa dalam pukul 9 dah. Lah ni kita duduk di Kalbok 20. Ni keadaan semasa. Lah ni air tu tak masuk lagi kawasan Kalbok 20 ni. Parah tinggi lagi. Mungkin dalam sejarah lagi tu mungkin masuk ni. Lah ni air tu tak ada lagi. Jadi pihak berwajib boleh tengoklah keadaan lah ni tu. Air tak ada litah ke apa lagi tu. Assalamualaikum. Ni kawasan hak tempat pecah hari ni dah. Ni air litah dah, sejak lagi litah dah ni. Wow. Kawasan ni ujung ni jalan ni ada litah dah ni. Sini. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 25 hari bulan. Masa dalam pukul 9.15. Ni keadaan semasa kawasan hak diratakan oleh kereta 2 hari lepas. Nampak air tu ada melitah dah sikit tu.